Okey, macam mana kita nak test? Yang perlu ada tu jumper connect dekat bateri mesti lah kuat tu. Macam mana nak ni yang betah kan, tambah tolak. Okey, mai sampai sini. Hak yang hitam ground ni bagi kena dia punya body ni. Okey, yang hak merah ni, okey, bagi dia dekat sini. Hak yang bawah ni, hak ni ada wire daripada solenoid ke motor. Hak ni jangan, hak ni ke sini. Hak ni ke sini. Hak ni mai ke tu ada skru. Okey, tak nampak. Tu nampak. Aku dekat jangan skru ni, ada skru ni. Okey, jom kita tengok dia punya tu. Kita test dia. Macam mana nak test? Hak ni wire ni modify ni ya. Berkelip lah kat sini. Kat mana-mana pun lah. Berkelip kat sini. Okey. Lepas tu okey. Kita bagi kameraman pegang. Bagi dekat air. Dan kita tengok dia. Kita tengok api dia tak? Okey. Tu. Kita tengok. Ni. Hak ni bosol sini kan. Okey nah. Kita tengok solenoid. Kita test solenoid dia. Mari sini alung. Sini. Ni nampak pin ni. Alung ranjak bagi nampak. Nampak tak? Ranjak pakai handset, ranjak dekat. Ni. Ni batang ni. Nampak batang ni. Batang ni dia main pada kunci je. Kita tengok solenoid dia bunyi tak? Tu. Motor kuat. Okey, main sebelah ni alung. Okey nah. Nampak? Okey, kita potong ni. Dia tak kuat tu. Dia tak kuat dah. Mungkin kabel ni sebabnya dia kena kuat dia. Nampak. Okey. Okey. Macam tu je test dah. Okey. Mudah hampa boleh faham tu. Sebab ni pun dia punya ni selus ni. Power dia tak kuat dah motor ni, kita tukar baru. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.